Ini antara yang menarik kalau korang tinggal di Casuarina, Kuala Kangsar. Hotel yang terletak berdekatan dengan Sungai Perak ni, dan korang boleh nampak jambatan Sultan Abdul Jalil daripada hotel ni lah. Daripada sini kita boleh nampak banyak bangunan lama termasuk jeti yang ada di tepi sungai. Bukan tu saja, belakang hotel menghadap kubur tadi dan juga ada kelab renang Kuala Kangsar. Daripada sini sebenarnya kita boleh nampak adanya Masjid Ubudiyah lah. Masjid ni terletak tak sampai 1 km daripada Casuarina, Kuala Kangsar. Kisah tentang penubuhan Masjid Ubudiyah ni adalah masjid ni dibangunkan oleh Sultan Idris Shah. Ketika itu Sultan sakit dan berada di luar negeri. Waktu tu Sultan mendapat ilham untuk membina masjid ni jika Sultan sembuh daripada penyakit. Alhamdulillah baginda sembuh dan masjid ni pun dibina. Dekat tapak masjid ni juga pernah berlaku pergaduhan antara dua gajah. Jadi pergaduhan tu telah menyebabkan beberapa kerosakan yang berlaku di masjid ni. Masjid ni sempat siap tapi Sultan Idris Shah tak sempat tengok lah. Dan inilah keindahan yang ada di Masjid Ubudiyah. Bukan tu saja, perkarangan masjid banyak cerita-cerita sejarah yang ada dekat sini. Dan korang tahu tak tu rumah siapa?